Hari ini kita nak buat delivery untuk forklift Toyota FDZN30. FDZN ni maksudnya forklift ini adalah Z series. Kebanyakan Toyota tu biasanya dia adalah 6, 7 ataupun 8 series, tapi model ini adalah Z series. Dan kapasiti dia adalah 3 tan. So kalau kita bandingkan harga Z series dengan forklift macam tu, tengok sana tu 8 series. Okey, harga untuk unit ni lebih murah. Sebab ini adalah keluaran Toyota di mana forklift ini assemble di China. Supaya customer dapat beli forklift Toyota dengan harga ataupun kos yang lebih rendah. Tahun buatan unit ini adalah 2021. Tapi sebelum kita deliver jom kita tengok dalam. Semua dah completely restore ataupun refurbish. So sini boleh tengok engine, transmission semua kita dah buat balik. Cantik-cantik. Hose, seal dan semua parts-parts yang kecil tu kita dah tukar. Dan kalau kamu tengok sana, tayar baru dan brake pun kita dah buat complete overhaul. Customer request untuk front double tire. So ini adalah tayar angin. Sebab mereka nak gunakan forklift ini di outdoor, di tempat yang berpasir. Selain daripada tu, kita juga pasangkan attachment side shift. Dan fork kita belum tukar lagi tapi customer request untuk fork 5 kaki. Customer yang beli forklift ini berada di Kota Tinggi, Johor. Dan harga mereka purchase unit ini adalah RM55,000. Selain daripada tu, mereka juga dapat 1 year warranty, free transportation, free tukar nama dan juga 3 free service. Dan kita pun akan bagi basic training kepada customer supaya driver mereka tahu operate forklift ni dengan cara yang betul. Okay, last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada customer untuk support yang dia beri pada kami. Harap video ni dapat membantu anda. Bye-bye.